Okay, alright. So sekarang electrolyte ni, kalau korang tak dapat jawab, okay, this one kan. Ingat je, electrolyte ni tadi kan I mention about dia dia boleh jadi garam ataupun acid. Okay, apa similarity antara dua ni? Sebenarnya dua-dua boleh conduct elektrik. Okay, boleh mengkonduksikan elektrik. Okay, sekarang ni ingat, benda ni kan dia tak boleh jadi dalam form solid tau. Macam pepejal lah. Pepejal cannot lah. It can be aqueous or molten. Okay, I hope you guys know the difference between aqueous and molten. Okay, so kalau yang tak tahu kan, so Zafar maybe dah tahu sebab dah pernah join my class kan. So let's say kita ada garam, NaCl. So we have, kalau NaCl ni, let's say kita heat upkan dia, so yang ni kita panggil sebagai NaCl liquid, cecair. NaCl cecair. Okay, tapi kalau NaCl ni kita masukkan, dissolvekan dalam water, contoh ni air, lepas tu kita kacau-kacau, kita stir, and then kita dapat NaCl aqueous. Okay, aqueous. So aqueous ni maksudnya solution lah, larutan. Okay, so kena familiarize yourself with dua term ni lah. So liquid, cecair. Cecair ni molten lah, melted kan dia cair kan. So this one is molten, leburan. Leburan dalam bahasa Melayu. Okay, and this one is aqueous. Aqueous lah. Okay. Okay, jom jawab. Electrolyte adalah, okay, so I write in English pula lah. Okay, electrolyte, substance that can conduct electricity in molten or aqueous state, and, okay, and apa? Okay, ni kena tulis. Undergo chemical changes. Apa maksud undergo chemical changes? Ni penting. Selalunya student miss. This undergo chemical changes. Okay. Oops. Undergo chemical changes ni maksudnya dia boleh jadi jadi ion and boleh macam ni Electrolyte ni kan, kalau tengokkan dalam solution ni kan, contohlah, let's say we use NaCl, molten, liquid lah, liquid pula, apa nama, aqueous lah, senang. Okay, so kan, tak apa, long story short kan, teacher just nak cakap lah, dalam ni sebenarnya dia ion, Na plus dengan Cl minus. Okay, so undergo chemical changes, mengalami perubahan kimia ni maksudnya Na plus ni dia boleh jadi atom, from ion dia boleh jadi atom, macam tu. Okay, and Cl minus ni dia akan jadi chlorine gas. Dia boleh jadi chlorine gas. Maksudnya dia boleh mengalami chemical changes. Okay, itulah maksudnya perubahan kimia. So macam semua je teacher boleh mengalami perubahan kimia. Siapa je tak boleh mengalami perubahan kimia? Ingat tak? Last year korang belajar Mungkin, catalyst. Catalyst. Catalyst kan, Mungkin, dia tak mengalami perubahan kimia kan? Dia macam diguna untuk mempercepatkan tindak balas je, speed up the reaction. But then the catalyst itself is not used up. We can use again. It is reusable. Contohnya lah copper, cuprum kan. So by the end of the experiment, dia still akan, dia still copper. Dia tak ada jadi copper ion ke apa, faham tak? So catalyst ni dia tak mengalami perubahan kimia. Okay, tapi kalau electrolyte, yes, mengalami, they must be able to mengalami perubahan kimia. Faham tak? Kalau faham boleh thumbs up. Okay, macam tu je lah. Zakwan okay? Alright, very good. Okay, so I hope you can answer this question. So sebenarnya tak semua definition yang kita kena hafal gila-gila pun. You must understand dulu untuk tulis. Okay, let's look at B. Okay, Rajah 12 menunjukkan 2 sel electrolysis. Okay, so kita tahu kalau, nak soal lah sikit kan. Energy conversion.
of electrolysis. Siapa nak try? Energy conversion untuk electrolytic cell. From what energy to what energy? Zakwan ataupun Hani, ada tak nak try? Tenaga elektrik atau tenaga kimia? Tenaga elektrik kena tenaga kimia. Yes, betul. Sebab dia guna elektrik untuk breakdown compound. Very good. Okay. So, dia from electrical energy, tenaga elektrik, to tenaga kimia, chemical energy. Okay. Dia macam ni tau. Kalau senang nak faham kan, kita ambil NaCl lagi lah tadi kan. Okay, let me go up tadi kan. Okay, NaCl tadi ni, perasan tak? Dia mula-mula dia jadi, mula-mula kan dia jadilah, dia compound. Dia sebatian. So what happen? Okay, sekejap. Cuba kat sini. And then, what happen is, kita nampak tak ada bateri ni. So, elektrik, kita gunakan elektrik ni untuk breakdown compound. Okay, so nanti dia jadilah dia punya unsur juzuk dia. So, like Na, dia akan jadi just Na lah, sodium. Kan daripada Na plus kan dia jadi sodium, and Cl jadi chlorine gas. Macam tu lah. Okay. So nampak tak? Kita breakdown compound menggunakan elektrik. Maksudnya we use electric untuk do chemical thing. We use electric to do chemical punya benda. So dia punya energy conversion is from electrical to chemical. Okay. Sajalah nak soal-soal. Okay. Sekarang ni kita nampak ada 2 electrolytic cell. Okay. Apa beza dua-dua ni? Kita tengok kan. One is electrode carbon, dia pakai carbon electrode, and another we use copper plate. Okay. So kalau if you see satu electrolysis cell ni, electrolytic ni, dia pakai electrode yang selain daripada carbon, kita panggil ni sebagai active, electroactive. Okay. Electroactive. Okay. So yang carbon ni kita panggil dia lengai lah, tidak reaktif. Okay. So apa yang penting sangat kena, apa significance dia? Okay, korang ingat tak ada belajar sikit pasal application of electrolysis? Sebagai contoh, ada pasal penulenan logam, purification, penulenan logam. Lepas tu ada pasal yang kunci tu, penyaduran. Pasal cincin lah, kunci lah kan, penyaduran. Okay, penyaduran logam. Okay, for English, this one is purification. Lepas tu this one is electroplating. Electroplating. Okay, and then lagi satu kita ada extraction of metal from its ore. Pengekstrakan logam dari bijinya. Ni lah dia punya application. Extraction of logam is metal. Extraction of metal from its ore. Okay, so sekarang cerita dia kan, bila korang ingat tiga-tiga ni, ni recap je tau, recap je. Kalau anyone tak faham, bagi tahu sebab teacher nak laju je. Okay, when involving purification, electroplating kan, okay, sebab yang extraction ni lain sikit lah. Okay, purification, electroplating lah. Kalau kita pakai copper plate, okay, cuprum, then the solution must contain copper also. Macam ni, nampak tak? Ni dia bagilah. Let's say kalau dia ask you to suggest solution, electrolyte dia guna-guna apa, korang kena guna jenis electrode dia. Kalau dia pakai silver, pakai argentum, dia punya electrolyte pun pakai argentum. Macam tu. Okay. So what happen is, nanti dalam ni kita takkan involve ion-ion lain tau. Kita akan cakap pasal dia je. Macam copper akan jadi copper ion. And then copper ion akan jadi copper. Itu je, dia different daripada regular electrolytic cell, which is pakai carbon electrode lah. So I would say kan, macam orang tanya, mana satu lagi senang? Sel B ni sebenarnya lagi senang. Okay, jom kita tengok soalan.
Based on diagram 12, disuruh compare reaction that occurred at anode. Okay, can anyone tell me anode ni positive or negative terminal? Nak tanya Hani dulu. Anode, positive or negative terminal? Positive. Very good. Okay. So jangan confuse dengan chemical cell. Chemical cell is negative, anode is negative. Okay. So sekarang I guess you must know lah, nak tahu yang positif yang panjang. Okay. So disuruh compare what happened anode in cell A and what happened anode in cell B. Okay, let's go. So tengok markah dia dulu, 8 markah. Takut tak 8 markah? Jangan takut. Okay. So now kita tengok jangan jawab terus, but you need to macam tahulah markah dia kat mana, the division of marks. Okay, so first dia kata kena compare. Okay, and then your answer must include observation and half equation for each lah, for each. So sekarang ni we know that observation 1 and 1, cell A, cell B, so 2 marks. Half equation is 1 mark each. Beza dengan chemical equation. Chemical equation 2 marks. Macam tu. So half equation ni dapat 1 untuk cell A, 1 untuk cell B. Okay. So sekarang ni kita dah 4 marks. Kan? Dah 2 tambah 2, 4 marks. Okay. So 8 is total. So lagi 4 tu untuk compare and explain. Macam tu lah. Barulah kita tahu nak tulis apa. Barulah nanti you can cross check what you need to write. Okay. So this is a very crucial step. Jangan rush untuk tulis jawapan. You kena analyse mana markah macam tu dulu. Okay. Sekarang ni kat sini lah the 4 marks 2 and 2 macam tu. Okay, jom. So kalau nak buat soalan compare ni and ada cell A and cell B, I suggest you buat table. Okay, table. Okay, let's do page, insert blank page. Okay, so now korang boleh try juga. Cuba try and kita compare jawapan kita. In the meantime, teacher pun buat juga. Okay, cell A, cell B buat macam ni. Alright. Now, anode tau. We're talking about what happened at anode. Positive terminal. Okay. Sekarang ni, kita tengok. First step, we are talking about cell A dulu cell A. Alright. First step, kita kena identify ion apa yang ada dalam ni. Okay, Zakwan, ada ion apa dalam beaker ni? Belum selesai. Ion dia Cu2+, lagi? SO2 minus 4. SO4 2 minus. Ada lagi tak? Honey pula. Ions present inside. Cukup ke? Cu2+ and SO4 2 minus. Is that it? Nak tambah lagi tak apa-apa, Honey? Tidak. Okay, answer is? No. Okay, ada lagi. Kita nak solution. Solution means what? Earlier, I tell you. Ada air. Yes, air. Meaning, you need to write the ion untuk air lah. H2O consists of OH minus and H plus. Okay. Kalau dia kata, let's say I change the question to molten. Kalau teacher tukar, dia punya soalan tu leburan. Copper to sulfate, molten. Ataupun leburan kuprum duosulfat, then tak perlu OH minus and H plus. Okay. Macam tu lah cerita dia. Okay, sekarang ni, sekejap teacher nak bagi H plus dekat sini. Macam tu je lah. Okay. So, bila kita tahu ion siapa yang ada, kita tengok movement dia pula. Okay, sekejap. Kita buat step lah. First, identify ion. Second, kita tengok movement of ions. Yang ni senang. Opposite. Di-charge, di-attract. Maksudnya, kalau cation is positively charged ion. So, copper dengan hydrogen ion akan move to cathode. Okay, dia akan pergi dekat cathode. While OH dengan SO4 2 minus akan move to anode. Okay. So sekarang ni, ni korang bayangkan tau dalam ni. Macam bayangkan dalam ni ada like Cu2+. Tapi teacher tak naklah tulis dalam ni. Sebab nanti dia crowded. Faham tak? Sekejap. Terbalik. Macam ni, dia attracted to here. Faham tak? And then, dekat anode ni is OH minus dengan
SO4 2 minus. Macam tu lah bayangkan dia macam dia attracted. Okay. Now, dah tahu movement, kita kena choose ion. Pilih ion to be discharged, untuk dinyahcaskan. Okay. Kita akan pilih. Mana satu dia pilih kan. Macam sebab ada dua choice. Okay. Kita nak fokus ke anode dululah. Sebab soalan nak tanya anode je. Okay. Antara OH minus dengan SO4 2 minus. Hani rasa pilih mana untuk discharge? OH minus atau SO4 2 minus? Pilih yang mana tu lah teacher, yang paling tinggi dia punya inert value kah? Paling tinggi tu meaning more what? Sebab inert value ni More- kita ada positive, negative and more also the value. More. More Okay. negative. Very good. More negative inert value. Okay. Dekat anode, we are going to choose. Okay. Dekat anode, kita pilih more negative inert value. Okay. Tapi kalau dekat cathode, kita akan pilih yang more positive. Okay. So sekarang ni kan, kalau korang tengok soalan ni. Tak ada inert value. Macam mana? Dia tak bagi tau. Kalau dia tak bagi, tak bagi. Kalau dia bagi, dia bagilah. Nak tengok mana? Macam mana? Zakwan tahu tak cara? Tak. Okay, macam ni je. I teach you cara paling senang sekali. Okay. Kita dekat anode lah. I'm talking about anode At anode. Okay. Guna satu prinsip ni tau. Kita akan sentiasa pilih OH. Okay, again I repeat. We are always going to choose OH minus. Kecuali kalau larutan tu ada halida, halide ion. Maksudnya apa? Klorida, bromida, iodida, fluorida. Semua tu. And larutan tu pekat. Baru pilih lain. Macam tu. Okay, tak apa. I write So, again, at anode we are always going to choose OH minus. Okay, untuk to be discharged lah, untuk dinyahcaskan. Except. Except. Maksudnya kalau dua-dua requirement ni fulfill, baru pilih lain. Macam tu. Except. Kalau, again I repeat, ada halide. Okay. Halide ni apa? Halogen lah. Klorida, iodida ada halide. And dia pekat. Concentrated. I write pekat. Sebab pendek sikit. Pekat. Then barulah, kalau dua-dua ni kan, tu check kan, tanda. Dua-dua ni tick. Barulah choose halide ion. Macam tu. Okay. Clear tak everyone? Okay, macam tu lah ceritanya. Sebab soalan tak selalunya baik. Setelah langit tak selalunya cerah kan. Diorang selalunya yelah ikut orang nak bagi, bagilah. Dia tak bagi, dia tak bagilah. Macam soalan ni tak bagi. Okay. So sekarang ni kita akan pilih OH. Kan? Sebab tak ada halide and dia tak kata pun concentrated. Kalau dia concentrated, dia akan kata pekat. Ataupun dia bagi bacaan. Mole per dm cube tu. Okay. Now. Dekat teacher kalau kat cathode macam mana? Kat cathode biasa je. Always choose more positive inert value. Okay. Kat anode yang macam different sikit lah. Okay. Sekarang ni kita tahu kita akan pilih OH. Alright, OH. Okay, dan okay, jom kita tengok sel B pula. Okay, sekejap ni teacher padam lah. Tak ada apa-apa pun. Okay, electroactive and okay, again, tadi teacher ada kata, kalau electroactive, you don't need to think about other ions than the one that is metal ion yang dipakai lah. Macam copper kan, contoh dipakai copper, korang akan cakap pasal copper je. Maksudnya, copper metal jadi copper ion jadi copper metal lah, macam tu je. Okay, now, dekat sel B ni no problem lah. Again, I cakap apa? Electroactive ni senang gila. Okay, sebab copper electrode, macam tu je lah, akan donate, receive. That's it. Tak ada OH minus or SO4 minus, tak ada. Okay, ini sahaja kita punya perbincangan. Okay, jangan nak cakap. Nak tanya. Zakwan, dekat anode, okay, at anode,
Dia derma ke terima elektron? Derma. Derma, very good. Okay. So macam ni dekat I mean dua-dua pula chemical cell dengan electrolysis, dia punya pergerakan mana yang nak tulis ni lah. Okay. Movement of electron kan always from anode to cathode untuk both. Anode to cathode, anode to cathode. Okay. So inilah yang student jadi pening sebab sel kimia, chemical cell kan, dia daripada terminal negatif to positif sebab dia negatif ni dia panggil anode. Ni dia panggil cathode. Kan? Lepas tu kalau elektrolitik sel, dia positif to negatif. Sebab positif dia panggil anode. Negatif dia panggil cathode. Tapi apa yang tak berubah is, korang akan nampak, it's always. Dia takkan berubah. Anode to cathode, anode to cathode. Maksudnya kan, okay, kita fokus kat elektrolitik lah sebab soalan cakap elektrolitik kan. Now, you know that siapa yang duduk dekat anode ni, dia akan donate elektron. Sebab move kan, move from positive to negative. So, siapa yang duduk negatif ni kena receive, terima. Derma, terima. Macam tu. Okay. Alright, I hope